Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Aku nak recap dulu dengan korang aku punya rutin mak-mak pagi ni. So pagi ni aku bawa anak-anak pergi breakfast. Lepas tu aku bawa anak aku pergi ke art class. So dekat area art class tu dia ada eco shop and aku dah lama gila tak pergi eco shop weh. So aku tak tahu apa barang yang menarik sekarang ni. Aku tak sabar nak share dengan korang, tapi sebelum tu juga aku nak tunjuk dulu aku punya outfit. Gigi mak. Okay, sebab ni dia punya shoes ni cute. Okay, dia macam Mary Jane punya. Dia ada yang corak-corak harimau juga. Aku macam nak juga yang tu kan, sebab dia comel, dia selesa sangat-sangat. Matchkan dengan aku punya bag ni. Yang ni korang boleh juga tengok dekat Shopee. Sekarang ni warna lime ni, dia warna yang tengah trending sekarang. And aku match dengan this layering like this. So layering ni dia sebenarnya a skirt. So kalau tak nak outfit tu nampak boring macam kemeja kan, you buat layering. Kita tengok juga material-material apa semua. So jom kita tengok apa yang aku beli dekat Eco Shop. Lebih sorry kalau cara aku cakap macam perlahan sangat sebab Amalin tidur, yang lagi orang baru sampai kan. Barang-barang dekat sini kalau you all tak boleh nak pergi Eco Shop, boleh je cari dekat Shopee. Nanti Yaya akan letak link, nanti korang tengok. Okay? Kok-kok lah Yaya faham kadang transport, kadang tempat Eco Shop tu jauh. Nak pergi tu macam renyah sikit tempatnya. Okay, so kita nak tengok dulu barang yang pertama. Aku banyak beli makanan rupanya. Okay, so ada biskut sangat-sangat legend. Biskut ni satu. Ada kek pisang. Mak-mak kalau ada makanan-makanan yang boleh kudap-kudap, okey lah, tapi aku tak menggalakkan sangat lah anak-anak makan. Sekali-sekala tu boleh lah. Ini ada cekodok pisang. Cekodok pisang ni aku tak pernah try, tak pernah beli. Ini cekodok pisang ni biasanya aku buat secara normal je. Kan, tepung, pisang. Aku buat manual je. Tapi sebab sekarang kita dah pack kepada YouTube, jadi aku perlukan yang instant macam ni. Kalau korang nak yang instant, nanti semua tengok dekat Shopee kalau ada. Aku ada pau mini kaya, aku ada cashew nuts, air ribena untuk Amanda satu, untuk Amalin satu. Macam tu nah. Pergi letak dalam peti ais bagi sejuk. Finally aku jumpa balik. Ini aku pernah beli dekat TF Mart, tapi aku tak selalu pergi TF Mart tu. Aku selalu pergi KL East sebab ada Jaya Grocer kat dalam tu. So kita orang selalu shopping kat situ. Tapi Jaya Grocer manalah nak ada benda yang macam ni. Kan? Ini aku dah try dah. Pancake and crepe mix. Senang je nak buat and Amalin suka. Jadi aku beli satu yang macam ni, yang Nur Aini punya ni. Nanti kalau aku ada plan nak buat nanti, aku share dengan korang. Sebab senang je, letak air, telur, minyak, macam tu je. And then ada waffle. Yang ni first time beli, tapi still yang brand Nur Ainis punya. Biskut. Biskut mama. Kakak tak payah makan biskut ni. Tak payah makan biskut sangat lah. Dia bukannya ada benda yang bagus untuk otak. Faham tak? You need something yang bagus untuk otak you. So you boleh belajar, tak ada mengelamun. And ada pau lagi. Ada dua pau yang aku beli tadi. Pau jagung dan pau kaya. Yang ni dental floss pits. Ya Allah weh. Makin tua, makin meningkatnya umur, makin jarang aku rasa gigi. Entahlah, kalau aku makan daging, dia macam melekat celah gigi. Dulu masa budak-budak kan, umur 20-an, student, sekolah-sekolah, makan tak adalah macam melekat-lekat dekat gigi. So, aku perlukan benda macam ni untuk letak dalam handbag. Mana handbag mami tadi kat situ? Satu dah ada, aku letak dalam bilik air. Satu lagi, mami nak letak dalam bag. Share lah dengan daddy kan. Mama ada beli kopi 2 dalam 1. Aku tak galakkan lah beli 3 in 1 ke 2 in 1 ke sebab you know, sugar tinggi. Dan ada juga kopi O. Kopi O. 2 untuk Oma. Lepas tu tisu nak letak dalam bag. Ada 2. RM2.40 kan tadi. So RM1.20 lah satu. Ini candle. Candles Oma. Sikat rambut. Ni sini mami nak test. Masa aku beli sikat rambut ni, masa aku ambil, aku teringat yang kecoh dekat apa? Dekat social media lagi satu tu kan. Dia test kat anak dia. Aku macam, alamak,
Aku pegang-pegang macam ni je. Best kot. Kita tak ada yang mini size macam ni, yang travel size macam ni. Pergi staycation kat hotel ke, jangan lupa. Ya, ingatkan Mami. Mami banyak benda nak kena ingat. Semua benda nak kena ingat. Lepas tu lupa. Lepas tu aku ada selling clip ni. Ada macam-macam colour. Aku dah tak kisah dah colour apa sekarang ni sebab aku punya dapur memang colourful. Bracelet. El Humaira ada juga tapi tak sama. Ya ke? Capybara. Yang ni awak kena buat sendiri lah. Macam dia ada dia punya benang apa semua. Dekat Eco Shop banyak lah benda-benda macam ni kakak. Nanti Mami bawa awak. Dia pun tak bagi. Susah. Aku beli door stopper. Cantik lah door stopper ni warna biru. Door stopper ni untuk stopkan pintu dapur. Last but not least, kat dapur lah. Untuk letak kat dapur. Aku kalau masak memang aku akan alas dulu kain. Barulah best untuk masak. Setelah sekian lama aku tak pergi kat sana. So kalau ada barang-barang yang korang macam nak belilah. Tapi Eco Shop jauh lah pula. Kan? Especially yang this pancake ni. Aku kodok pisang apa semua ni. Nanti korang check it out lah. Aku akan share link. Okay, so itu saja untuk video aku kali ni. Nasib baik sempat semua share barang-barang yang korang sebelum Amali bangun. Nanti kita jumpa lagi untuk next video. Okay? Bye guys. Rasa macam dulu-dulu buat video macam ni. Bye.